Kami baru tahu. Papa, Mama menumpang glamour Papa. Lepas tu apa lagi? Mama. Okey dah. Kalau Papa tak kutip Mama duduk tepi jalan. Okey. Dah. Lock. Apa pandangan Papa? Ha? Fail komen. Pandangan Papa macam ni lah, rezeki ni dia macam ni dik. Bila kita kalau melengah kalau kahwin setahun dua, bila kahwin dah nak dekat 20 tahun ni dik, tak ada istilah kaya ke senang. Kita sama-sama tak baik. Papa masa kita kahwin Papa tak kaya kan? Bayaran sekaya lah, tapi Papa tak kaya. Dah sampai dah, Ain dah sampai. Sampai dah. Okey, Papa kata tolonglah dulu je, Papa nak jual. Aduh. Jangan kat mata. Nak tolong ke? Nak lah. Tak apa, cukup lah Papa. Mama menumpang kesenangan Papa, biar Papa jalan bekerja. Nanti kan tak betul pula perkataan tu. Biarlah Mama Papa menjadi. Tak, dia macam ni yang Papa nak share. Orang yang bercakap buruk ni sebenarnya orang yang sedang menunjuk keburukan orang ni sebenarnya dia sedang menunjuk diri dia sendiri. So biar je orang cakap apa. Ni sekarang ni kita tak cerita pun pasal apa-apa. Orang tahu sendiri dah. Tak payah nak berlawan-lawan dengan orang. Tak melawan, kita membetulkan balik fakta je. Kita kalau kita lawan dengan dia, siapa betul ke salah ke kan, orang nanti menilai. Kadang-kadang orang tak faham situasi kita ni macam ni lah. Kadang-kadang benda ni mungkin ada miscommunication. Ada miscommunication. Memang dia ni bukan about miscommunication. Okay. Bagi Papa macam ni lah. Kita ni apa namanya, you all mungkin tak faham kot. You all tak duduk kat tempat kita orang. Tapi kita orang mana nak ulang lebih-lebih lagi. Biar je lah netizen. Kami bahagia je. Apa yang kawan bagi tahu, kami keluarga kami bahagia. Alhamdulillah. Aku nak jual mata. Tak tahu pakai tudung. Siapa orang sebelah siapa tu struggle? Siapa yang struggle tu? Faham? Kamilah struggle ni. Nanti kami punya bukan struggle. Kita ni nanti dia kata menumpang kesenangan mak. Padahal kita pergi atas yang malam kita berniaga. Kita nak bagi tahulah jualan kita berapa. Tengok kata aku struggle pula kan. Sangka pula tengah buat aku nak menunjuk. Takut ambil kesenangan duit mak pula. Ni Papa punya sale. Papa nak tunjuk dulu Yang mana kata Papa belum. Papa ni struggle tak struggle ni aku punya sale satu page je belum bini aku lagi. Ada punya duit orang tak? Tak ada. Tak ada ya. Okey, kita ambil sale kita 7 hari je. Nah, sale Papa 7 hari. Berapa? 7 hari berapa sale Papa? Tengok. Sekejap. Tak ada minta di orang dik. Dia boleh flip kamera. Untuk bagi dia supaya nampak perkataan dia. Macam mana kalau nak flip bagi nampakkan perkataan boleh tak? Kan kita tunjukkan. Apa yang flip dia orang tahulah. Flip. Berapa ni? Korang tengok. Berapa? Kak Yati buat apa kat Kak Yati buat hati dia tu? Bukan, dia kata Bim cakap Kak Yati. Kak Yati buat apa kat sini? Berapa? Terbalik ni, sekejap saya tengok. Apa yang flip lah? Berapa sale Papa ni? Tu Kak Yati. Papa nak tunjuk juga sale Papa. Nanti kau kata pula aku ni sangka pula buat hari-hari kan macam orang susah. Ini sale aku sebulan. Nanti tak bagi banyak orang confess ke? Ini sale aku sebulan Ini satu page tau. Papa ada 4 page tau. Tengok sale aku berapa. Berapa tu tengok. Berapa tu? Tengok tu berapa tu. Berapa? Jangan pula kau kata aku ni sangka. Berapa tu tengok. Satu page. Sebab ada orang kata Papa ni dah sangka ke. Belang hari-hari. Adik aku sangka pun aku tak sangka. Aku tak punya duit orang dik. Okay. Jangan kata aku sangka. Bini aku lain account. Aku lain account. Okay. Dah Papa nak jual mata. Apa yang korang nak ceritakan lagi? Alhamdulillah. Papa bukan nak menunjuk. Papa nak bagi tahu dengan korang ni, Kak Yati ni, Kak Yati ni Papa. Kak Long je datang sini je Kak Long. Ajak Kak Long datang sini. Yang ajak yang. Kak Yati tak? Ada Kak Yati dalam live ni. Ajak Kak Long datang sini. Oh, Kak Yati mail datang sini. Kopi. Kak Yati ada tak? Jom datang rumah. Kita kopi malam minggu. Kita bercerita. Jom Kak Long. Satu geng ada. Seru Kak Long. Masak Cak Ain, masak Cak Ain. Okey. Tadi orang nampak kat live je kan tadi. Dah keluar dah kat sini.
Okey. Semua live kat Yanti hari ni. Sini. Sama mama ada film pun ada. Ya, Angel dah datang sini, jom. Ya, saya baru sampai. Oh, you smell? I can smell you, Carolina Herrera. Uish. Oh, you know. Okey, pergi kasih mata jap. Pandai. Pergi kasih mata jap. Saya mata. Okey. Okey, berapa harga pinkan dulu. Berapa harga saya mata? Berapa harga saya mata tu? Cuba Datuk tunjuk Wak. Datuk tunjuk tadi. Ha? Sekejap. Yang tulisan tu. Ni. Datuk tunjuk sen. Boleh. Try. Tak payahlah. Tak payah tunjuk sen dah. Kau dah tahu. Sekejap, saya ingat dia tak duduk center. Okay. Tapi terbaliklah muka aku. Itu nak center tadi. Amin dulu kat semua. Okey. Okey, berapa harga set mata ni? Cuba komen. Cuba komen dulu berapa harga set mata ni? Berapa harga set mata ni, korang komen korang. Berapa harga set mata ni? Okey, Bapak dah pin dah. Siapa nak voucher? Bagi voucher jap. Bagi RM24.50. Okey, baru lagi harga diskaun dah. Ini kod yang Bapak pakai ni adalah kod Kelly. Ini kod Kelly. This is kod Kelly. Kod Kelly ni memang lawa ni, kod Kelly. Taruh gerak sekarang kod Kelly. Ni kod Kelly. Ya. Ini kod Kelly.